malaikat mari perintah 4 kali pulih atas dia tak. Rezeki dia, ajar dia, amal dia, celaka dia ataupun bertuah dia. Mari kita tak. Jadi tak jadi berlawan kerana ada beberapa jawapan yang dijawab oleh Imam Nawawi lah. Ketika orang tanya, Nabi kata bila kita nak sukakan kita tambah rezeki atau nak memanjakan tempoh mati kita, maka hubung silaturahmi. Padahal di dalam ayat sebut kata umur kita tak terlewat dah, tak dan tak terdahulu. Nabi kata membawa kepada tambah umur dan tambah rezeki. Padahal rezeki sudah tercatat. Jawapan mari sudah jawab dah satu. Jawapan yang kedua lagi. Wasani bermula yang kedua. Wasani kalau kita nak buat ibarat ya tubik. Wasani bermula yang kedua. Tak. Ya tak ada wal awal lagi kan? Gimana? Wal awal tu maknanya qaul sahih dah awal tu tak? Dah awal dah. Mari wasani. Mana wasani kita nak buat gini tak apa tak? Minal ajwibah daripada beberapa jawab lah. Ataupun kita nak buat gini tak apa? Wal jawabusani. Bermula jawab yang kedua. Kalau wasani buat yang kedua ai minal ajwibah tak boleh. Takdir ibarat. Ibarat ni, dengar dulu. Annahu ialah bahawasanya gini. Dia kata bahawasanya bin nisbati dengan nisbah. Tak. Bahawasanya dengan nisbah. Kata dulu tak. Kita nak tak ramai boleh tak juga. Tak sini tak. Tak sini buat ramai mana. Boleh tak juga. Buat kedua annahu bahawasanya kita tak sini. Tak pada boleh bawa muka surat sebelah 97. Annal ajala wal arzaq muqaddaratun la tazidu wa la tanqus. Tak situ. Tak. Mana bahawasanya segala ajal dan rezeki ni muqaddaratun ditakdir dah. La tazidu wa la tanqus. Tu dah dia tu dah. Nampak? Tak. Dia kata bahawasanya kata rezeki dan ajar kita ni tak lebih tak kurang ni. Khabar pada kata anaka inun bin nisbati adalah ia dengan nisbah. Nah, nisbah ila takluk pada nisbah. Nisbah ila ma kepada barang, kepada perkara yazharu yang nyata la ya ma lil malaikati bagi malaikat. Nampak lagi. Makna kata buzak weh rezeki ni dan umur kita ditakdir dah, makna tak lebih tak kurang, yakni nisbah bagi barang hak nyata bagi malaikat. Nyata bagi malaikat ni orang ni umur dia tak lebih tak kurang dah rezeki dia. Sebab nyata bagi dia. Okey model. Nyata bagi kat gitu. Wa fi lauhil mahfuz atas balik pada ilama. Maknanya dengan nisbah tak barang yang nyata kepada kau, bangat dengan nisbah tak pada lauhil mahfuzi. Nisbah gitu. Pada lauh mahfuz. Mana gitu? Pada nisbah lauh mahfuz. Nampak betul tak? Wa nahwi zalika da umpama demikian itulah. Demikian ma yazharul malaka wa fil lauhil mahfuz. Nampak lagi. Nampak tak? Maknanya gini. Hak dalam ayat Quran ataupun hadis sebut kata umur dan rezeki kita ni tak lebih tak kurang. Jawapan yang kedua kata nisbah barang hak nyata bagi malaikat. Pada lauh mahfuz. Sebab apa? Sebab malaikat yang tengok di lauh mahfuz orang ni umur 60. Orang ni umur 70. Rezeki kawan ni sikit-sikit kan. Supaya malaikat mari tanah ketika di tiup ruh orang 120 hari. Mana tak lebih tak kurang sebab ya diperintah aku tu. Dia panggil barang nyata bagi dia. Tapi ufaya zaharulahu. Maka nyatalah bagi mereka itu mereka. Nyata takluk yazal. Fil lauhi pada lauh. Nyata fa'il pada yazal. Nyata oleh. Anna umurahu oleh bahawa umur bagi seorang abdi ni lah. Tak, khabar bagi anak situna
Sanatan. Ialah 90 nisbah tahun. Nampak ke tak? Situ nah tu. Dia panggil apa ni? Dia panggil mulhaq tak bagi jamu. Tak? Bila kita ngaji dalam bab. Tak? Dalam kawakib pada banyak tak? Mulhaq tasniah dan mulhaq jamu. Tak? Ini mulhaq jamu dia lah. Nanti baca rafu. Maknanya 90 sanatan nisbah tahun. Makna malaikat yang kita tengok di luh mahfuz. Kata orang ni umurnya 90. Mana? Tak lebih tak kurang dah. Illa malaikat. Illa. Tak. Nyata bagi dia nya dia mahfuz kata orang ni mana pula. Illa malaikat. Ya ada. Ayyasila bausa hubunglah ia seorang, menghubungilah ia seorang rahimahu akan rahimnya rahim seorang. Nampak tak? Fa in wasalaha, maka jikalau hubunglah ia seorang akan rahim dia, jawab giin zidalah, nak jadi tambah baginya bagi seorang arbauna 40 puluh. Nampak lagi tak? Nampak betul tak? Tambah bagi seorang akan makna ifa'il berzida arbauna akan 40 puluh. Nampak 40 tahun pula. Apa tak? Nah, umur 90. Nah, malaikat nyatanya umur 90. Umur 90. Dan malaikat hak 40 lagi tu malaikat tak nyata. Malaikat tu yang nyata hak umur 90. 40 lagi bagi malaikat tak nyata. Tak? Mana? Kena tengok atau kawan ni pergi buat ada hubung rahim. Kalau kawan ni pergi buat hubung rahim, barulah nyata bagi malaikat kata lah. Lebih lagi umur dia. Gitu tak? Wa qad alimallahu ta'ala ma sayaqa'ulahu min dalika. Wa qad alima. Ni kok maka mana sesungguh. Dan sesungguh telah mengetahui. Ni kena takdir lah. Telah mengetahui Allah ay fil azali. Sesungguh telah mengetahuilah oleh Allah ay fil azali subhanahu wa ta'ala mengetahui mafhum pada alimah. Mengetahui ma akan barang. Saya qaulahu selagi berlaku selagi jatuh ya ma. Lahu bagi seorang. Gapo ma bayar. Min zalika daripada demikian itu demikian ziyadah. Ziyadatul umur. Demikian itu demikian ziyadati umurihi. Nampak lagi? Nampak lagi? Makna tu bagaimana? Makna Tuhan tahu dalam ilmu dia sedia kala dah kata orang ni nak umur lebih. Tapi nyata di luh mahfuznya kat ni ya. Lepas tu malaikat pun kita tengok di luh mahfuz umur ni pula ya. Bila siapa tu? Tak mati lagi ni. Sebab yang nyata kat tu. So, jawab yang kedua. Wasalisu dan bermula yang ketiga ay minal ajwibah daripada beberapa jawapan ataupun al-jawabus salisu jawab yang ketiga. Khabar. Annal muradah bahasa murad. Annal muradah bahasa murad ay bil ziyadah lah. Annal muradah bahasa murad ay bil ziyadah dengan tambah tadi. Murad dengan kata umur ni tambah khabar. Baqa uzikrihi tak, khabar anak. Kekal oleh sebutnya. Tak. Mana kena tak gini tak? Kekal oleh sebutnya. Mana kekal oleh sebut akan seorang. Sebut sifat dia sebut. Al-jamili sebut yang baik. Sebut tu bila? Ta'aluk pada zikri. Sebut pula. Ba'dahu. Selepas daripadanya. Kena tak dia. Ba'dal mauti syaksi. Lepas pada mati seorang. Nah tu makna panjang umur ni pak. Nampak tak? Faham tak tu? Lepas daripada mati seseorang. Ni orang panggil jawab pihak ziyadah juga. Makna hak kata umur tu lebih. Maksud aku mana pula? Maksud kata duduk kekal sebut benda yang baik lepas ada mati. Mana? Dia mati lama dah. Tapi orang hidup sebut dia seumur tentang kebaikan dia, tentang mengajar dia, tentang jujur dia, seolah kata umur panjang. Tak. Lebih mana? Faka'anna. Maka seolah-olahnya nyonya seorang tadi lam yamut tak mati lagi. Seolah-olah seorang tadi lam yamut tak mati ya seorang. Ni orang panggil nisbah umur panjang pada sebut teh. Dia panggil tu tak. Dia masuk dalam bab nisbah umur panjang sama sebut teh. Untuk kenali tak. Tok Seleh. Jadi nisbah umur panjang pada sebut teh. Jadi orang duk sebut sama nama ni. Jadi seolah kata panjang umur dia. Tak.
Sampai bila-bila lah dia. Hakahu menghikayat akan jawab yang ketiga ni lah. Menghikayat akan jawab bersalis ni. Akan jawab ketiga al-qadi oleh qadi. Balik qadi jawab kata ni lah. Yang ketiga ni lah. Wahuwa da iyo ia asalih ataupun mahakahu faqtullah lah. Nak mahakahu tak apa ataupun jawab bersalih ni dhaifun au batilun. Jawapan ni jawapan dhaif ataupun jawapan ni jawapan yang tak betul. Wallahu a'lam ya tara. Tapi dia ada. Jawab ni hak tak betul pun ataupun hak batil pun wallahu a'lam juga. Apa? Sebab di sisi dia hak dia faham jawapan ni tak betulnya. Tapi kalau di sisi Tuhan betul dia juga. Di sisi musannif kita dia kata jawapan ni mudhaif. Dan jawapan ni batil. Tapi mungkin jawapan hak batil ni betul di sisi Allah. Wallahu a'lam dah. Sebab qadi jawab ni pun bukan dia jawab dengan akal dia ni. Dia pun orang tinggi ni. Nama Datuk Qadi bukannya Tok Qadi habis pun nak modeh aja ke tak Tok Qadi ngaji. Ngaji arak aja kamu ni. Habis. Wala habis mata dah. Wala yahdusu hadisun tengok mata. Dan tidak berlaku, tidak timbul oleh suatu yang baru. Tidak berlaku dan tidak timbul oleh suatu baru. Illa biqada'i malaikat dengan qadanya qada Allah. Wa qadarihi dengan qadanya qada Allah. Wa iradatihi dengan kehendaknya kehendak Allah. Tengok tadi. Qauluhu wa yahdusu hadisun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi al-ma'na bermula makna qaba annahu basah. Yajibu 'alal mukallaf. Wajib di atas orang mukallaf. Wajib oleh i'tiqad, annahu bahwasan la yahdusu fil alam. Tidak berlaku, tidak timbul, tidak jadi pada alam oleh hadisun saghirun au kabirun. Oleh yang baru yang kecil au kabirun ataupun yang baru sana tu besar. Mana tak berlaku benda kecil dan tak berlaku benda besar. Khafiyun au jaliyun. Mana benda sembunyi au jaliyun benda nyata. Tak berlaku illa istisna pada kata la yahdus. Nampak tak? Illa malaikat kecuali bi qada'illahi dengan penentuan Allah wa qadarihi dengan qadarnya Allah, dengan takdir Allah, wa ilmihi dengan ilmunya ilmu Allah, wa iradatihi dengan iradatnya iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Faham kan sini? Faham dalam ilmu sulbi tak? Faham kan? Faham sini musannif kita ni dia buat isyarat dah. Dia buat isyarat dah kata nah, qada dan qada tu ia sakut dengan ilmihi wa iradati. Faham tak? Tu faham tu. Faham pada qada dan qada ia sakut dengan ilmu dan iradah. Nampak lagi? Nampak dengar? Ia sakut dengan ilmu dengan iradah. Tak? Apa dengar tak? Bila kita faham kata qada ni sakut dengan ilmu iradah. Makna tu kan? Allah Ta'ala mengetahui sedia kala. Tak? Allah Ta'ala pula menghendaki sedia kala. Tak faham tak? Topik mana gitulah. Sebab tilik kepada takut dengan qada dan qada. Dah tak bagi kau masuk rumah. Apa tak? Apa tak? Cuma hak tu sebagai takluk gitu tu tak? Cuma kalau nak pelagar satu lagi tak? Bila ilmu tahu sedia kala. Bila iradah menentu sedia kala tak?
Cuma tunggu masa. Satu lagi, ia tak akan jadi bila nak berlaku qadar, kena ada takluk iradah lagi. Kenapa? Takluk kudrat lagi. Kenapa lagi tak? Sebab bila tentu saja tidak bertakluk kepada kudrat, mana tak ada. Tahu, kehendak. Tapi tidak bersakut dengan takluk kudrat. Mana tak jadi. Sebab benda nak jadi itu, dia kena bersakut dengan takluk kudrat. Nak mengada. Sebab takluk kudrat itu ialah takluk kepada benda mungkin, ijab dan i'dam. Apa lagi? Kenapa? Ustaz? Oh, luar. Lepas tu? Oh, dekat sini. Tak apa. Dalam ni boleh tak? Ya. Oh, aku main dia dalam ni. Payah aku nak cari payah tak? Begitu tak? Begitu tak? Dalam payah aku nak cari je payah. Oh, boleh ni. Fama sya'allahu kana. Maka barang yang menghendaki oleh Allah kana, nescaya adalah ia mahra. Mana masya'allahu, mana masya'ahullahu. Takdirlah domir tak? Menghendaki akannya akan ma oleh Allah kana, nescaya adalah ia. Mana masya'allahu kana, barang yang menghendaki akan ma oleh Allah kana ada, ai wujidah didapat. Kana bermakna wujidah didapat. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan barang yang tidak menghendaki ya Allah, mana yasha'ulah ra. Tidak menghendaki akan barang lam yakun ai lam yujad, maka tidak didapat. Gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi sebutnya, al-imanu bermula iman antu minabillah. Ialah bahawa engkau beriman dengan Allah. Wa malaikatihi atau billah, wa kutubihi dan segala kitab Allah, wa rusuli dan Rasulullah, wal yaumil akhiri, wa tu'mina atau tu'mina, dan bahawa engkau beriman bil qadari. Ni ada ni. Beriman dengan qadari, khairihi baiknya qadar, la wa syarrihi dan jahatnya jahat qadar. Nampak tak kira? Qadar benda yang berlaku dah. Dia panggil qadar. Benda yang berlaku dah, dia panggil qadar. Benda yang berlaku tu lah. Benda yang sebelum berlaku tu, dia tak panggil qadar lagi. Dia panggil qadar. Apa utara? Supaya anak bagi kita tu tak? Aduk dalam qadar ya. Bila ada anak tu lah baru qadarnya. Tak? Dia panggil takdir Allah. Takdir Allah dia panggil tak? Qadar. Maknanya berimej sini ni Nabi busa lagi qadar. Tengok yang nak hurai sikit. Wal qada dan bermula qada. Qada ni gapo qada? Bukan qada mayat. Qada ni huwa, ia qada. Iradatullah. Ni dia pakai pendapat kata qada pakai makna kehendak Allah. Ketentuan Allah. Kehendak Allah. Ya dapat bermakna fa'il. Iradatullahi. Kehendak oleh Allah. Iradat kehendak. Sifat pada iradat. Kehendak al-muta'alliku. Yang bergantunglah ya iradat tu. Bergantung takluk pada muta'alliq. Bergantung bil asya'i dengan perkara. Bergantung tu pula takluk kedua. Azalan ay fil azali. Nampak tak kira? Nampak betul tak? Mana tu kan? Tuhan kehendak dengan beberapa perkara pada azali. Nampak tak? Mana tu kan? Tuhan tentu beberapa perkara ni pada azali lagi. Faham sini koda-koda ni barang hak Tuhan tentu pada sedia kala. Walaupun barang tu tak ada lagi.
Apa lagi? Pak Uzara. Dia panggil iradatullahi al-muta'alliku bil asya azalan. Mana Tuhan tentu di atas satu perkara tu, tentu tu benda tu tak ada lagi pada azali. Ingat. Dia panggil qadar. Wal qadar dan bermula qadar pula. Ada. Wa ya qadar ijadullahi. Ini ida tak nak faham kan? Qadar ni menjadi oleh Allah, menjadi lil asya bagi beberapa perkara. Boleh kita pakai lam zaidah tu maf'ul pada ijab. Dia panggil lam litakwiyah zaidah maf'ul pada ijab. Menjadi oleh Allah al asya akan beberapa perkara. Nampak lagi tak? Menjadi takluk pada ijab. Menjadi ala tabqimah di atas muafakat barang. Sabaqa bihi yang telah terdahulu bihi dengan ma, terdahulu fa'il. Ilmuhu oleh ilmu Allah. Wa iradatu dan iradatnya iradat Allah. Nampak lagi? Betul tak? Iradatnya iradat Allah. Nampak lagi? Nampak tak? Itu qadar-qadar. Qadar ni menentu pada sedia kala bagi benda tu. Qadar tu menjadi benda di atas muafakat dalam ilmu dan iradat sedia kala. Mana supaya Tuhan menjadi hujan. Hak ni. Jadi hujan tak ni? Dia panggil qadar menentu di atas barang hak sedia kala di qadar. Tapi muafakat sedia kala. Dia panggil qadar. Dia kata wasayati dan selagi datang ta'rifu sifatil iradah lah. Dan selagi datang pula masalah ta'rif iradah. Dia kata bawah sikit kita tengok sikit. Hadza bermula ini ai hadza ta'rif ni. Ini ta'rif ni khabar. Ta'riful asyairati. Ni ta'rif bagi asyairah ni. Lil qada'i wal qadari. Bagi qada-qadar. Qada-qadar asyairah ni. Ni orang tanya-tanya qadar. Nak bahas tak? Aku mana qadar. Aku mana qadar. Aku mana ta'rif dia. Tak bahas dia. Wa qalatil maturidiyah. Dan telah berkata oleh maturidiyah. Tengok molek. Al-qada'u bermula qada' khabar. Ijadullahi al-asya'. Tengok sini. Mari tak ada lam lah. Setanda kata lam takwiyah zaidah pak maf'ul. Tak. Ijadullahi al-asya'a. Mengada oleh Allah al-asya'a akan beberapa perkara. Ma'a ziyadatil ihkami serta menambahkan teguh wal itqani dan kejam. Menambah menjadi mengada oleh Allah akan beberapa perkara serta menambah teguh dan kejam. Dia panggil qadar. Lagi. Tengok Maturidi. Maturidi tu kan? Maturidi ni qadar tu diri berlaku. Diri tu hujan ni qadar. Kita ni qadar ni dalam ilmu Allah dan iradat Allah. Maturidi ni qadar ni hak berlaku. Yang pusing qadar dia. Wal qadar. Dan bermula qadar ni kapuk. Tahdidullahi azalan kulla makhlukin bihaddihi. Tahdidullahi idafah. Mana fa'il. Mensakat oleh Allah. Qadar-qadar mensakat oleh Allah azalan ay fil azali. Pada mensakat mafu. Kulla makhlukin akan tiap-tiap makhluk. Tuhan sakat dah lagu mana? Makhluk. Mensakat pula takluk pada tahdid. Bihaddi dengan sakat nyonya kula makhluk. Sakat sifat allazi yang yujadu alaihi yang didapati la ia allazi alaihi di atasnya di atas kula makhluk tadi. Bayar pada allazi yujadu alaihi min husnin ataupun min hasanin wa qabih. Belah cerita. Min husnin mula atau min hasanin wa qabih daripada elok ko bayar pada allazi. Wa qabih dah keji ko. Wa naf'in dan manfaat ko. Wa dharrin dan mudarat ko. Ila ghairi zalika. Kepada lain pada demikian itu. Faham tak? Faham tak? Tak. Makna kan? Faham tak? Tubik maknanya pengertian tubik gini. Tak, tubik dah. Maturidi ni sebalik bagi Asy'ariyah. Maturidi jadi sebalik dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah qadha ni kehendak Allah Ta'ala dengan benda ni sedia kala dalam ilmu dan iradah. Qadar ni apabila mengada oleh Allah.
Tapi bila Maturidi ni sebalik. Qada tu mengada pula Allah. Qada ni Tuhan musakat sedia kala dah. Sampai masa qada. Ni apa dah? Boleh tak? Dia macam dia Qada dulu baru Qada dulu pada azali. Barulah qada timbul. Kalau kita Asy'ariyah ni, qada dulu pada azali. Lepas tu baru qada. Hak ni dia kena tahu dua-dua ni. Bila dia membahas kita, ya ada kau kau qada dulu. Qada kan, kau kena qada dulu. Dia kena bahas. Sebab takrif ni ia tubik dua. Takrif Asy'ariyah dengan takrif Maturidi. Tak. Lepas tu pula, Asy'ariyah kita ni, tak. Sebut qada, ia pergi kepada iradah. Tak. Ia pergi kepada iradah. Nampak pun tak ada. Sebut kata qada, ia pergi kepada ilmu dan iradah. Tapi tak lepas pada takluk kudrat sebab nak mengada semasa masa dia tu. Tak? Kena faham boleh. Qada, ia pergi kepada iradah. Qada, ia pergi kepada sifat ilmu dan iradah. Nampak lagi tak? Tu kita Asy'ariyah. Bish. Wa dzakara Syekhul Bajuri. Wa dzakara dan telah menyebut oleh Syekhul Bajuri. Datuk Ning ni. Ya boleh nak medah. Ya luar biasa. Zakara Syekhul Bajuri telah menyebut oleh Syekh Bajuri. Menyebut akan annal qada awal qadar. Akan bahawa qada dan qada ni khabana. Raji'ani. Kembalilah kedua-dua lil ilmi wal iradati wa ta'alluqil qudrati. Ada baru cukup ni. Qada dan qada, Imam Bajuri kata begini. Mu kena klik kepada ilmu, iradat dan takluk kudrat. Tak? Kena pergi ke mana ke tak? Kena pergi kepada Allah Ta'ala tahu sedia kala. Tak? Allah Ta'ala kehendak sedia kala. Tak? Lepas tu pula kena pergi kepada takluk bagi kudrat. Takluk kudrat untuk nak mengada. Ni nak muzahir hak qada. Apa lagi? Tak? Makna ilmu dan iradah kita sakut pada qada. Tahu sedia kala dalam qada pada azali. Iradah menentu sedia kala pada qada juga. Tapi ta'alluqi qudrat ni, takluk qudrat untuk nak mengada bila siapa masuk, hak ni nak sakut dengan qada lah. Tak, tapi kena sakut dengan Asy'ariyah ni. Bila Maturidi, kena pergi lain hak dia. Sebab Maturidi kena pergi qada. Tak? Bila Maturidi kena pergi qada, mana Maturidi ni kena pergi balik. Tak, sebab Maturidi tadi, qada-qada tu kena kepada mengada. Tak, kadang-kadang, mana kalau qada tu, Maturidi kena ambil takluk kudrat. Sebab nak mengada. Habis itu dah. Uzat tak? Apa tak? Lagi. Walakin. Tengok dia kata. Benih juga tak? Walakin. Lamma kana qatarul jahri fi fanil tauhidi aziman. Sarrahu bihima. Tengok tak? Lamma. Tak kalau. Qatarul jahri. Qatarul jahli. Tak kalau adalah bahaya jahil. Fi fanil tauhidi pada ilmu tauhid ni. Bahaya jahil dia khabakana azimah besar. Dalam ilmu akidah ni, kalau pergi jahil ni bahaya besar. Tak kala tu jawab lama. Sarrahu nataya menyatalah mereka itu ulama bihima dengan kedua-dua dengan qada dan qada. Ulama akan menyata tentang qada-qada kerana takutnya bahaya dalam ilmu. Tapi kena sakut molek lah. Sakut iradah, sakut ilmu dan sakut juga takluk kudrat. Cuma beza di antara Asy'ariyah, beza dengan Maturidi. Tapi kalau Imam Bajuri, dia sakut lalu dah. Qada kena klik pada 3. Seni. Imam Bajuri betul tak? Qada kena klik pada 3. Ilmu, iradah, takluk kudrat. Seni gitu. Tak? Wala syakka dan tidak ada jenis syok. Tak? Tidak ada jenis syok, tidak ada jenis ragu-ragu
annal iman ni dak bahwasanya beriman bil qada'i wal qadari. Beriman tak dengan qada-qadar, ba tu takluk pada iman. Yastada ini khabar pada anna. Beriman dengan qada-qadar ni lah yastada'i menyeru, membawa lah ia, menyeru lah ia beriman qada-qadar ni, membawa menyeru ar-ridha bihima, tak akan reda dengan kedua-dua, dengan qada-qadar. Nampak lagi tak? Bila seorang tu beriman dengan qada-qadar, ia akan membawa, ia akan seru, ia akan tuju kepada reda dengan qada-qadar. Sebab dia beriman. Aku beriman dengan qada-qadar, makna ya reda hak apa hak Tuhan takdir. Pada sedia kala dah berlaku sekarang. Nah, betul. Sedia kala pada qada, berlaku sekarang pada qada. Tak, sedia kala pada qada, tak berlaku sekarang pada qada. Maturidi. Nak pusing sikit ya tak. 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 Wa adama tiradi atas balik pada rida. Wa adama tiradi dan ketiadaan bangkang. Tak. Harap ni bangkang ni. Ketiadaan iktirad, ketiadaan kritik. Tak. Tidak ada bangkang, tidak ada kritik. Alallahi ta'ala di atas Allah Ta'ala. Makna tak ada duk tik ke apa atas Allah. Tak? Sebab ia lazim daripada beriman qada-qadar. Bila kita beriman qada-qadar, kita tak ada nak kata apa lah. Muka tu qada-qadar ada. Wa annahu ta'ala hayyun syara'al mu'allifu huna bi zikri sifatil ma'ani as-sab'ah. Itu tak? Sebab masuk sifat ni dah ni dah. Sifat hayat ni tak? Kita bahas mula-mula. Yang sebut hayat dulu kan? Mana ni? Yalah, hayat dulu ni. Hayat dulu. Tapi dia sebut ni pun dia ikut mata betul ni tak? Dia ikut mata. Sebab gini. Sebab kalau alimu tu dia kena maknawiyah. Dia kena ilmu tu makniyah. Lepas tu kita ni kalau kita kira kita nak cara kepada sifat tu tak? Tapi nanti tengok dia nak bahas ke mana tak? Kita tengok dulu tak? Lagu mana cara dia nak bahas saya tak? Kalau nanti dia nak bahas lepas ni ke? Kalau dia pakai nak sebut apa nama? Dia nak sebut maknawiyah saja kerana dia lazimnya la maknawiyah ada makna. Nanti kita tengok dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Ni kena cek mula, kena tengok semulaan. Banyak lagi tak tengok ni tak. Tak baca wasa tak tahu tu. Tak. Kau ada. Betul tak? Tak baca tak. Oh,